berjalan ke Pesagi bersama Ustaz Rozlan Wajdi dan Aidil. Macam duduk luar sangat ha? Oi, tak boleh tu. Itu zalim pada diri tu. Benda tu pesawar. Pesawar. Kau ke sana baik. Dah siap kau. Tu lah. Jalan tu dari luar tu. Jalan kaki sana. Kosong sekali. Tak lah. Order lah dulu. Sawit tu. Buat cerita sikit. Tu zaman Portugis tu dah ada jentera tu. Di situlah kancil menendang anjing Sultan Melaka. Ini digelarkan di tepi sawah. Itu sekumpulan wanita sedang menikmati juadah. Jaga makan 3 minggu. InsyaAllah. Ayah pun nak turun kan? Nyampah tu. Kau nak turun benda tau? Turun dajat je lah kot. Jangan turun dajat tu. Itu pun sembilan. Memang banyak macam ni kot. Ini kalau Ustaz Zahari tahu ni, murka. Ajak ke rumah dari sini ah. Apa dia ada Ustaz Mujahid Makanan pertama, dumpling. Chinese dumpling. Tapi goreng punya. Betul-betul buat raka tu makan ni. Air kau. Makanan sudah sampai. Lempeng. Kau lempeng? Ustaz lempeng kau? Satu lagi dah. Lempeng, Ustaz lempeng benda ni? Apa? Sila Ustaz. Sila. Tak apa. Kita nak meraihkan awak ni. Oi, kenapa ni? Betul Ustaz yang diraihkan. Jadi bini Ustaz. Sumpah. Tak kait. Lempeng. Si lemak. Budak-budak bandar ni datang-datang tangkap gambar. Masya Allah. Masya Allah.